Inilah hasrat Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Utama Abdul Rahman bin Yusof untuk memastikan hidupan liar ini, sama ada anjing atau kucing yang terbiar ni, mereka akan dapat dijaga dengan baik. Jadi dengan ada je NGO PPHM ni, kerajaan negeri telah pun memberi tanah seluas 2.3 ekar untuk mereka sewa dan pajak dijadikan shelter ni. Fasa yang kedua apabila lengkap nanti boleh memuatkan hampir 2,500 ekor anjing dan kucing. Sebenarnya kita banyak shelter dalam Negeri Melaka, tetapi yang ini yang pertama yang telah dilesenkan dengan betul. Perkara pertama yang mereka lakukan, setiap anjing atau kucing yang dihantar sini dia akan kuarantin dulu untuk tengok selama 2 minggu. Kalau tidak ada apa-apa masalah, lepas tu akan divaksin dan akan dimandulkan. Lepas tu akan duduk kat sini lah. Kita nak melihat projek ini berjaya, dan kalau berjaya kita target kalau boleh setiap daerah akan ada.